Komen yang ni saya memang boleh relate lah dengan diri sendiri. Saya rasa kebanyakan geng-geng Grab pun boleh relate benda ni. Jadi Brother ni katalah benar aku Grab full time, Bangla ni memang senang diuruskan, tapi satu perkara yang selalu buat aku panas lah, buat order Grab ni mesti order tempat lain dan duduk tempat lain. Bab bayar mereka memang bagus. Betul lah tu, kadang-kadang dia pin dekat tempat lain, kita kena pick up tempat lain. Kadang-kadang dia pin kedudukan dia nak drop off tu tempat lain, tiba-tiba dia nak ke depan sikit. Dan benda ni memang selalu gaklah berlaku sebenarnya. Dia orang ni memang tak reti sangat nak tepatkan dalam maps tu. Tapi kalau lah terlalu jauh, macam dah naik 1 km, 2 km ke 3 km macam tu kan, korang minta lah duit lebih sikit. Ya memang dalam tu tak boleh nak minta duit lebih ke apa, tapi kalau dah korang pergi lebih daripada kilometer yang sepatutnya, korang minta je lebih. Tapi korang kena cakap lah, janganlah nak bergaduh pula, yang cakap je lah baik-baik yang korang ni dah salah tanda, nanti kita kena ke depan sikit jauh ke. Walaupun kita tengah panas tu, kita kena tahan sabar juga. Chill je. Ataupun kalau korang macam ni tempat drop off korang kena turun kat sini, ikut korang lah macam mana. Sebab kadang-kadang memang ada driver macam tu, drop dekat B lah tempat dia, tak boleh nak ke depan ke macam tu. So pilihan atas tangan masing-masing. Kalau saya tengok atas mood lah. Kalau saya rajin, saya ke depan dah sikit, minta lebih ke apa kan. Kalau tak rajin, saya kata ni dah drop off, korang turun je. Kalau nak yang baru, korang kena order yang baru lah, macam tu. So itulah jawapan saya. Terima kasih kepada Brother ni. Memang betul, memang kita setujulah, kita kadang panas juga. So kalau korang ada komen yang menarik, apa cerita yang menarik, korang komen saja di bawah. Nyamuk.